Hari ni adik saya tiba-tiba nak makan dalam sungai. Kepala kambing ke tu? Sementara tunggu mami belikan onigiri, kita orang main game. Makan onigiri dulu sebelum kita nak ke sungai. Bukan makanan je ada, air pun ada. Kita orang minum carbonated drink yang sehat. Selamat tinggal bandar. Saya akan ke sungai. Adik lelaki saya pilih-pilih masjid nak solat Jumaat kat mana. Dan ku pilih-pilih masjid, pilih-pilih lagi. Kita kena pakai gelang pula. Saya cuma mahu minum. Tapi korang baik jangan tirulah, gas dihilang pasti. Kita orang dapat pondok, okey. Kakak nak try masuk, tapi dia takut. Air deras sangat. Korang tengok ni. Alah, korang tak dapat rasa lah, korang tengok je. Nampak macam okey je. Sekali bila jalan dalam tu berat. Tengok adik-adik saya nak datang sini. Susah, kena slow-slow. Ayo kita jalan perlahan-lahan mendekati keamanan. Saya nak ikut mak saya beli makanan tengah hari untuk kita orang juga. Tak apalah, saya cakap elok-elok Melayu sekarang. Tak apa. Nasi ayam ni ada, tapi dia habis. Tinggal satu je. Pakcik depan kita orang borong. Lepas tu kita orang carilah sekeliling, tak ada. Tiba-tiba mak saya tengok muka saya. Tak tahu kenapa mak saya tiba-tiba nak cari nasi ayam. Naik tangga surau. Adik-adik saya nak solat, tak tahu kat mana surau. Lepas tu nak beli apam balik, tak ada juga. Okey, nasi ayam kita dah siap. Jom kita balik. Korang tahu, dekat 1 jam kita orang cari makanan je. Kesian semua manusia yang menunggu kelaparan. Tu abang suruh saya dan adik bongsu saya. Mereka memang suka bercil-cil di dalam sungai. Tak tahu kenapa adik saya tiba-tiba nak bawa makanan dalam sungai. Saya kata tak boleh, nanti tumpah. Lepas tu tak tahu apa kucing ni nak. Orang kasih makan pun dia tak nak. Kita orang basuh tangan guna air sungai je. Finally saya masuk ke dalam sungai juga. Tapi adik-adik saya yang lain sudah penat lah nak dikatakan. Dah penat. Lepas tu tiba-tiba diorang terjun. Berani ni diorang. On the way balik semua orang dah kepenatan. Saya juga penat di sini. Dan adik saya di sebelah saya dah tertidur. Di depan saya pun dah tertidur. Tak ada. Lepas tu kita orang beli jagung. Mami, Sampai ke kereta dia hantar. Thank you uncle. Thank you. Dia jaga. Adik saya makan ubi manis. Mubang. Lepas tu kita orang singgah solat kejap. Lepas tu kita orang singgah kedai Arab. Wah, saya suka benda ni. Lepas tu saya nampak ada kepala kambing. Kenapa dia jual kelapa kambing? Kepala kambing kat situ. Dubai chocolate. Tapi rasa dia tak sama lah macam Dubai chocolate punya tu. Yang kat Dubai tu kan. Alah, semua masing-masing makan. Tadi penat, sekarang dapat makan. Adalah energi sikit. Adik saya memang suka sangat jagung. Sekarang kita orang makan shawarma. Ni adik saya yang tertidur ni, kita kasih dia bau-bau. Tadi bangun. Nampaknya dia terlalu mengantuk sampai tak terbangun.